apa yang membezakan kita dengan klinik lain. So bila dah jelas ni, baru kita buat digital marketing. Kita buat ads, kita buat poster, video, semua selari dengan apa kita punya blueprint ni. So selain daripada online, kita kena buat juga. Contohnya macam saya cakap tadi, case study klinik di Melaka tu, dia pasang banner dekat kejiranan, and dia pergi buat networking, perkenalkan diri kepada local businesses sekitar, pada kejiranan, and lepas tu dia buat voucher, dia buat event, dia ada loyalty program. So this clinic apa ada loyalty program, and so apa lagi dalam bawah marketing, and so dia buat event, dia pergi ke sekolah, and so kerja marketing ni kena buat dalam masa setahun lah. Kalau kita kata setahun nak reach 100k, kena buat perkara-perkara ni, and so ada 8 inisiatif di bawah marketing punya quadrant. Itu yang pertama. Yang kedua adalah operation. So kita nak optimize kita punya operation juga, untuk kita bagi servis yang terbaik, dan juga untuk pengurusan sumber manusia, people dalam organisasi kita. So kita tekankan kepada automation, macam mana nak create sistem, dan juga untuk efisiensi, supaya semua ada role yang jelas dan boleh menjalankan tugas dengan baik. So apa antara inisiatif di bawah operation ni? So antara favorite saya adalah relocate. Saya bagi nama relocate lah. Bukan nak relocate klinik tu ke tempat lain, tetapi kita relocate masa red dot ataupun masa business owner, founder tu, kalau kata sehari seminggu dia kerja 6 hari seminggu jumpa patient, tetapi allocate 1 hari dahulu sebagai permulaan, sebagai management day. So ini adalah hari untuk dia work on the business, bukan work in the business. So kalau kita jumpa patient, kita dalam operation tu, kita work in the business, kita terlalu occupied dengan operational work and masalah-masalah dalam operation, tetapi kita tak nampak the eagle eye, eagle view daripada atas bisnes kita secara keseluruhan. So 1 hari yang kita allocate kepada management day ni adalah untuk kita